Assalamualaikum semua. Ramai yang tanya, bolehkah kita sedekahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang dah meninggal dunia? Ada berita baik. Menurut sebahagian besar ulama, termasuk mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i, dibolehkan untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati dengan harapan Allah sampai dan memberi manfaat kepada mereka. Ibn Qayyim juga menyebut, tiada larangan dalam syariat untuk menghadiahkan pahala amal kepada si mati dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun sunnah. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ibuku telah meninggal dunia secara tiba-tiba dan dia tidak sempat berwasiat. Aku rasa jika dia sempat bercakap, dia pasti akan bersedekah. Apakah pahala sedekah itu akan sampai kepadanya jika aku bersedekah bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, ya, pahala itu akan sampai kepadanya. Walaupun hadis ini berkaitan dengan sedekah, ia dijadikan asas oleh para ulama bahawa amalan lain seperti bacaan Al-Quran juga boleh dihadiahkan pahalanya atas dasar qiyas, analogi, kerana semua itu adalah kebaikan dan ibadah. Imam Nawawi juga ada menyebut dalam kitabnya Al-Majmu', ulama berselisih pandangan tentang sampai tidaknya pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Yang sahih dan terpilih ialah ia sampai jika disertai doa kepada Allah agar sampai. Yang penting kita ikhlaskan niat dan mohon pada Allah agar pahala itu sampai kepada arwah yang kita sayang. Ulama kita dulu dah bincang panjang hal ni. Memang ada yang kata tak sampai sebab si mati dah tak boleh buat amal, tapi majoriti ulama kata boleh asalkan kita niat betul-betul dan mohon pada Allah agar pahala tu disampaikan. Kita bukan minta dengan roh orang tu, tapi kita minta dengan Allah yang Maha Kuasa. Cuba bayangkan kita baca surah Yasin malam Jumaat, lepas tu kita angkat tangan dan doa, ya Allah, pahala bacaan ini aku hadiahkan untuk arwah ibu ayah aku. Bayangkan kalau Allah terima, berapa besar ganjaran mereka dapat di alam kubur, tak ternilai. Dan sebenarnya bukan baca Quran je, sedekah, doa, berzikir, semua tu pun kalau diniatkan hadiah pahala untuk si mati, boleh jadi saham akhirat mereka. Jadi jangan ragu, baca Quran dan hadiahkan pahalanya buat ayah, ibu atau sesiapa yang telah pergi, moga jadi cahaya buat mereka di alam barzakh, hal buat mereka yang dah pergi. Jadi jangan ragu baca Quran dan hadiahkan pahalanya buat ayah, ibu atau sesiapa yang telah pergi. Moga jadi cahaya buat mereka di alam barzakh.